Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam UiTM di hatiku. Apa khabar semua rakan-rakan pegawai eksekutif UiTM? Saya Zuan Hassan selaku moderator anda membawakan kepada anda semua podcast PPE UiTM dengan kerjasama Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM. Baik, pada pagi ini terlebih dahulu kita ucapkan ribuan terima kasih kepada PITA UiTM sebelaku rakan strategik PPE UiTM kerana memberikan kebenaran untuk bersama di studio rakaman PITA UiTM. Dan hari ini juga kita membawakan podcast PPE UiTM ini buat jurung-jurung kalinya diadakan sejak penubuhan Persatuan Pegawai Eksekutif UiTM. Dan di mana podcast PPE UiTM pada kali ini merupakan edisi sulung, edisi yang pertama yang mana kita nak berceritalah kepada penonton-penonton yang berada di talian yang mana podcast ini dianjurkan bersama dengan rakan sejik seperti mana saya maklumkan tadi adalah PITA dan juga ini merupakan sebagai medium komunikasi digital yang relevan, yang trending dan juga penyampaian lebih santai. Yang terutama sekali kita nak menyampaikan amanat, dasar, hala tuju dan terutama sekali adalah medium perkongsian oleh pegawai eksekutif seluruh UiTM Malaysia berkenaan dengan pengalaman, kemahiran dan juga apa sahaja yang nak dikongsikan kepada warga pegawai eksekutif khususnya dan juga warga pentadbiran UiTM. Baik, hari ini sebelum kita teruskan perbincangan bagi edisi yang pertama, izinkan saya memperkenalkan kita bawakan tetamu yang sangat istimewa dan sebenarnya tetamu ini saya anggap dia membawakan aura yang hebat. Kalau pagi tadi saya menyambutkan ketibaan dia, dia ada aura yang kita rasa ini adalah idola yang kita cari dalam konteks pengurusan dan juga pentadbiran. Yang mana yang saya nak ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita berbesar hati kerana beliau merupakan seorang tokoh yang amat disegani dan juga tokoh penting dalam pengurusan universiti khususnya di UiTM mahupun di universiti awam di Malaysia. Okey. Kalau diikutkan beliau ni latar belakangnya dalam bidang pengurusan perniagaan serta pengalamannya luas dalam pentadbiran dan juga sumber manusia universiti. Dan sepanjang perkhidmatan di UiTM, beliau terlibat secara langsung dalam pelbagai inisiatif inovasi dan pendigitalan dan termasuklah sistem pendaftaran pelajar dan juga pengurusan perjawatan. Yang ni yang kita nak bawakan sosok tubuh yang hebat dan juga idola yang kita amat sanjungi dan disegani di UiTM. Dan untuk makluman juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, sumbangan beliau juga tidak kurang hebatnya kerana telah melalui pelbagai anugerah inovasi di peringkat nasional dan juga pelibatan aktif dalam jawatankuasa sumber manusia Universiti Awam. Jadi hari ini tak lain tak bukan saya bawakan kepada anda semua di studio podcast PPE pada pagi ini tak lain tak bukan adalah Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Nizam bin Nordin, pendaftar UiTM dan beliau juga merangkap sebagai penaung Persatuan Pegawai Eksekutif UiTM. Apa khabar Tuan Haji? Syukur, Alhamdulillah, terima kasih Izzuan dan terutama sekali kepada Persatuan Pegawai Eksekutif kerana memberi ruang dan peluang kepada saya. Saya tak sangka lah sampai ke sini you all bawa saya untuk Allahu podcast. Akbar. Itulah angan-angannya sebenarnya nak bawa ke ramai lagi tapi kita kena bawa lah ayahanda kita ke sini dulu. Penaung kita bawakan dulu untuk Okay. edisi sulung ini. Okey. Baik, Tuan Haji kalau ikutkan itu perjumpaan di ATC rasa tak puas nak sembang lebih kan. So inilah platform yang kita nak sembang lebih dalam lagi dan juga mungkin kita bawakan kepada penonton-penonton podcast kita hari ini bukan sebagai amanat tapi perutusan, tapi sebenarnya saya nak tertariknya Tuan Haji adalah saya nak dengarkan penceritaan Tuan Haji. Sebab Tuan Haji sinonim dengan cerita-cerita dan juga pengalaman orang-orang dahulu yang mengajar erti orang kata mendewasakan staf pentadbiran walaupun kita tengok staf akademik dan juga warga universiti lah
secara keseluruhannya akan memberikan impak kepada kita. Baik, Tuan Haji, hari ini saya nak cerita jugalah kepada Tuan Haji dan juga penonton-penonton. Podcast PPE dan juga PPE ini ditubuhkan pada tahun 2025, tahun lepas, di mana pegawai eksekutif UiTM ni kita seramai 573 orang, Tuan Haji. Betul. Seluruh sistem. Seluruh sistem. Tak sedar kita kalau ikutkan statistik dia daripada 573, kita ada ketua penolong pegawai takbir ada 2 orang, ada pegawai eksekutif tertinggi ada 16, pegawai eksekutif kanan ada 267, pegawai eksekutif 284 dan juga pegawai eksekutif kontrak ada 4. Ini sebenarnya banyak 573 tu selepas kita dah migrate ke SSPA. So mungkin ada dia perkhidmatan co-curriculum, asrama pun dah membentuk pegawai eksekutif. Alhamdulillah. Okey. Baik Tuan Haji, kita boleh ke teruskan sikit je boleh. Ataupun kita sembang lebih santai lah kot Okay. Apa-apa pun saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kerana menjemput, dan juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Pita yang menyediakan kita tempat ni. Betul. Saya tengok tempat ni, saya dah datang kali kedua. Saya tengok telah diguna pakai sebaik mungkin. Betul. Untuk perkara ini, dan suatu inisiatif daripada universiti kerana memberi ruang dan peluang kepada warga untuk memberi dan juga menyampaikan sesuatu perkara secara lebih santai dengan kaedah yang saya rasa sesuai dalam keadaan sekarang ini. Dan dalam yang paling penting sekali, kita dapat menyampaikan suatu hasrat daripada sesiapa sahaja, orang yang berpengalaman, daripada pengurusan tertinggi sendiri dalam penyataan tersebut. Seperti mana peluang yang kita beri kepada pegawai eksekutif, ini adalah ruang dan peluang yang sangat luas. Tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapatkan beberapa information secara jelas dan suatu yang terbaiklah untuk universiti. Kaedah penyampaian perkhidmatan berbagai cara dan kaedah. Itu pandangan saya lah Zuan. Sikit sebanyak. Betul. Baik, Tuan Haji, kita amat orang kata menekankan banyak aspek Kalau kita lihat daripada amanat Naib Chancellor baru-baru ini pun juga, saya rasa amanatnya amat menyeluruh dan juga menekankan kepada kesiapsiagaan kita warga universiti lah yang nak menghala kepada hala tuju universiti unggul sebagai pemacu bumiputera profesional dan juga daripada kesiapsiagaan ni pastinya dari segi pelaksanaan operasi lah yang menekankan kepada warga pentadbiran, khususnya pegawai eksekutif. Dalam kita menghayati nilai ESI dan juga AIDAT dan sebagainya, paling pentingnya adalah hasil lah, penekanan kepada hasil. Itulah saya nak ucapkan ribuan terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan melihat nama jawatan itu pun pegawai eksekutif. Pernah satu masa apabila saya menghantar pegawai eksekutif ke mesyuarat di peringkat swasta terutama sekali, orang melihat pegawai eksekutif tu seperti lead of the university. Sebab pegawai tu. Pada waktu tu saya ingat nama Encik Idris, arwah dah. Arwah kan pada waktu dalam perkhidmatan, Encik Idris di bahagian pengambilan pelajar pergi ke mana? Sekolah tak salah saya untuk wakil saya. Saya tak sempat nak pergi sebab ada mesyuarat yang lain. Saya hantar Haji Idris, Encik Idris. Encik Idris pergi, balik dia kata, Haji, dia orang macam tersalah orang. Saya pergi ingatkan, dia orang ingatkan saya ni wakil universiti dan merupakan pengurusan tertinggi universiti. Sebab bunyinya eksekutif. Dia ingat CEO mana lah datang pada waktu tu. Tapi alhamdulillah, beliau telah melaksanakan tugas sebaik mungkin sebagai bukan wakil atas jawatan sahaja, tetapi dia datang bersama-sama dengan tanggungjawab dan merupakan wakil universiti itu sendiri. Boleh saya katakan itu adalah jenama je. Jenama jawatan dan tanggungjawab membawa kepada universiti. Betul. Apabila ia telah dibawa sebegitu cantik dan baik, beliau menjadi popular. Bukanlah maksud dia beliau nak popularkan diri, tak. Pegawai eksekutif jawatan itu dibawa bersama-sama. Dan pada waktu itu kita lihat beliau amat terserlah. Dan harapan saya sangat tinggi supaya begitulah orangnya, begitulah nilainya seseorang itu. Saya nak sentuh sikit je. Saya nak bawa satu penceritaan. Pernah dengar tak Buya Hamka bercerita sesuatu tentang nilai, tentang value seseorang itu? Buya Hamka dia menyatakan, kalau ada 20 ekor kerbau, apa yang kita lihat pada nilai kerbau itu?
kita lihat pada sadornya. Betul. Okey. Saya nak betulkan sikit. Orang tak sadar tau. Oh, tak Sador ni untuk binatang. pula betul. Jadi kita kena ubah persepsi sikit tentang perkataan sadar tu. Jadi sadornya, besarnya, kemasnya badannya, orang kata tuanya sesuatu binatang itu. Waktu itu kita letakkan nilai kepada kerbau itu pada harga. Betul? Jadi adalah harga kan, macam nak korban tak lama lagi ke, ataupun nak kenduri ke, harga RM4,000, ada RM8,000, ada RM10,000, ada juga kerbau yang sadar betul-betul kita pernah tengok RM20,000 pun ada untuk perkara itu. Kalaulah kita tukarkan daripada 20 kerbau itu kepada manusia, 20 orang manusia insan, kita lihat kepada apa? Kita lihat kepada nilai yang ada pada orang. Kekuatan orang itu. Kekuatan daripada segi budi bicara bercakapnya, cara dia bertutur, cara adab dia, cara tugas yang dia laksanakan, sehinggakan orang boleh kata inilah nilai yang ada pada seseorang itu. Macam Wan kan, dipanggilnya Wan tu orang boleh agak dah. Bukan ada harga. Wan tak ada harga kalau diletakkan sebagai nilai seorang insan. Macam itulah Buya Hamka meletakkan. Dan begitulah juga yang saya dapat faham dan dapat selami, itulah yang sepatutnya kena ada pada kita. Dan kita tak ada nilai untuk perkara itu. Tapi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pegawai eksekutif, walaupun tuan-tuan dan puan-puan bertugas, walaupun gajinya hanyalah RM2-3,000 sebulan, kan? Tetapi nilai ribu tu tidak ada nilai sebenarnya. Laksanakanlah tugas sebaik mungkin untuk perkara tu. Itu baru mula tu, semangat tu. Nanti kita go lagi kan. Deep lagi untuk perkara tu. Saya lock untuk round yang pertama ni adalah nilai. Nilai dan kata jenama pegawai eksekutif dan nilai staf pentadbiran itu sendiri. Khususnya pegawai eksekutif. Okey. Itu nampak menarik penceritaan Haji dimulakan dengan nilai dan juga kata daripada Buya Hamka. Okey. Alright. Baik Tuan Haji, kalau kita lihat dari segi amanat yang disampaikan oleh VC tadi, daripada nilai tadi itu, tentunya dia adalah sebagai nadi penggerak. Bila kita ada nilai, kita ada nadi penggerak. Dan nadi penggerak itu juga adalah bagaimana hala tuju universiti UiTM yang nak ke arah 2030 ini dapat direalisasikan dan juga dapat dihayati oleh warga pentadbiran, khususnya pegawai eksekutif. Okey. Kalau kita fahamlah tentang plan strategik universiti, kita telah lalui plan strategik universiti baru-baru ni dan penutupnya adalah pada 2025. Minggu depan kita akan ada pembentangan Q4 yang penutup pada 2025. Dalam penutup itu, ia banyak menceritakan pasal KPI dan PI, Performance Indicator. Dan kalau kita boleh faham, semua orang melihat kepada figure kalau orang faham. Tetapi bukan figure itu yang diletakkan sebagai satu matlamat. Tetapi kebersamaan kita dalam mengukuhkan kecekapan terhadap takbir urus itu yang perlu dilaksanakan. Tuan-tuan dan puan-puan lalui perkara tersebut daripada 5 tahun yang selepas ini ke belakangan ini, ia membawa maksud tentang penyampaian perkhidmatan. Kalau kita boleh faham tentang penyampaian perkhidmatan yang tuan-tuan dan puan-puan laksanakan, ia adalah tugas yang selalu kita laksanakan. Dalam tugas yang selalu kita laksanakan, ada beberapa perkara dan elemen yang diguna pakai rangkaian itu bersama-sama. Dalam amanat VC menekankan tentang memacu pendigitalan. Digitalization itu akan nak tak nak kita kena lalui. Dan untuk perkara itu selalu dibangkitkan oleh warga kita tentang orang kata Wi-Fi yang di seluruhnya. Kita telah bergerak, Datuk VC telah maklumkan, bergerak untuk peningkatan daripada 70% kepada 80% dan insya-Allah berdasarkan perancangan strategik 2030 akan menjadi kepada 100% penyampaian itu. Tetapi apa yang ingin disampaikan, digital itu bukanlah bermaksud digital untuk surf ataupun buka TikTok. Buka tengok cerita Korea. Untuk perkara tersebut. Sebab ada yang mengecam social media. Bukan itu. Tetapi ia digunakan untuk penyampaian perkhidmatan dan juga sampaikan maklumat yang diperlukan kepada warga. Jadi itu tumpuan kita. Saya baru-baru ni adalah terdengar ada dapat kes yang staff
ataupun pegawai itu sendiri yang petang-petang tak ada kerja, mungkin dia tak ada kerja, saya tak pasti. Saya pun tengah cari-cari lah maklumat. Petang-petang tengok cerita Korea. Pukul 3 tutup pintu, tengok filem Korea. Dia ada juga yang kita tengok ada tabiatnya juga Hmm. buat kerja tangan tapi pakai Ah, headset juga. Headset, betul. Itu pun satu juga. Jadi senang saya nak bagi tahulah untuk memperkasakan modal insan, insan itu perlu diperkasakan dalam bentuk yang berbagai-bagai. Untuk nak capai kecemerlangan sama ada di peringkat akademik maupun pentadbiran, kita kena ada konsep focus mind Yes. untuk perkara tersebut. Realitinya, pada waktu kita terima surat tawaran bertugas pada waktu itu, apa yang kita lihat? Aku nak kerja sebaik mungkin. Nawai itu tu kan, pada awal-awalnya nak kerja sebaik mungkin. Dan itulah janji kita pada mak ayah kita pada waktu tersebut. Kita menyatakan pada mak ayah kata, Alhamdulillah, syukur mak atas doa mak, maka saya pun dapatlah kerja. Kerana itu, maka saya akan kerja sebaik mungkin. Walaupun apa susah sekalipun, hujan, ribut, taufan yang melanda, saya akan pergi bekerja dekat UiTM untuk perkara tersebut. Tetapi sepanjang perjalanan, adakah kita terus berjuang ataupun tidak? Ataupun kita patah semangat di pertengahan jalan? Ataupun kita culas pada waktu tersebut? Fikir-fikirkanlah kerana niat awal kita itu apa? Kerana itulah juga niat yang telah diberi pada nama kita oleh ibu bapa kita. Wan, tadi apa dia nama Wan? Maksud dia? Kalau maksud saya, maksudnya kalau Izwan tu adalah penyabar. Penyabar kan? Penyabar. Baik budi pekerti pun ada kan? Ada kan? Tengok tu. Handsome patutlah. Macam ni. Itu ialah saya hanya nak sampaikan bahawa setiap apa yang kita lalui adalah penuh makna dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk perkara itu, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada masa tengok-tengok baliklah nama masing-masing. Sebab mesti ada makna yang baik dan manis. Sebab makna yang baik dan manis itu ada value. Ada nilai di situ. Kalau tengok nama baru pun ada nilai dah. Belum tengok lagi susuk tubuh orang ni kan. Untuk perkara tersebut, maka teruslah terjemahkan kebaikan yang ada pada diri kita. Sebaik mak ayah kita mula memikirkan nama kita itu, diberi nama itu sebaik mungkin. Sedang nangis kita itu, mak kita dah panggil nama dah. Alhamdulillah, aku dapatlah Izwan ni. Inilah anak ni yang akan aku belai dan aku besarkan sehingga besar nanti. Bagaimana hasrat itu diterjemahkan? Kerana semuanya datang dengan value. Dan itulah juga yang disampaikan oleh SSPA. Yang baru tuan-tuan dan perempuan tanda tangan. Yang baru tuan-tuan dan perempuan terima peratus kenaikan. Dah 2 tahun, dah dapat dah penuh 7-8% untuk perkara tersebut yang menjadikan 15% untuk perkara tersebut. Semuanya ada tentang nilai. Dia kena dengan situasi je. Dengan SPA-nya, dengan nilai je kan. Yes. Dan itulah kalau tengok balik pada slide SSPA itu, slide yang kedua ada menceritakan tentang nilai. Ada gambar PMX kat situ, ada gambar KSN kat situ, ada gambar Datuk Dahlan kat situ. Semua menceritakan tentang nilai madaninya, nilai hematnya, nilai Malaysianya. Sebab dan juga UiTM kita ada nilai ESI. Itu kita simpan. Ada nak ceritakan berkenaan nilai je tadi dalam soalan yang berikutnya. Tapi saya tertariklah bila kita cerita pasal nilai tadi, kita ada niat, syukur dan yang paling penting kita perlu istiqamah. Nama kita tu juga macam tuan cakap tadi, satu doa jugalah kepada orang kan. Tambah kalau ada nama orang Amin ni. Betul. Amin berpanjangan lah. Betul. Baik Tuan Cik, dalam konteks ni lah Tuan Cik, kita nak menghala kepada universiti yang terunggul ni juga. Ada tak dasar ataupun penekanan baru yang dibawakan ataupun yang mudah untuk difahami oleh pegawai eksekutif pada masa kini? Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih atas soalan tadi tu. Penekanan dasar ini adalah satu kaedah yang supaya semua orang in the focus mind menuju kepada satu perkara yang sama. Untuk mencapai perkara tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali balik tentang isu tentang accountability. Apabila accountability, dia datang dengan 2 perkara, iaitu satu dikenali sebagai tugas dan satu tanggungjawab dan satu lagi amanat. Amanah. Apa beza
tanggungjawab dan juga amanah. Kalau pegawai eksekutif, dia datang dengan tanggungjawab. Saya kembali balik. Pada surat lantikan kita, dia datang dengan tanggungjawab. Maka Izwan akan dilantik sebagai pegawai eksekutif di sekian tempat. Itu adalah tanggungjawab. Tanggungjawab itu datang dengan senarai tugas, job description untuk perkara tersebut. Apabila job description itu dinyatakan ada 5 perkara ataupun 6 perkara untuk perkara tersebut, ia datang sebenarnya tapi tak ada dalam JD. Ia datang bersama-sama dengan amanah. Lepas itulah baru kita laksanakan amanah. Tanggungjawab sebagai pegawai eksekutif. Amanahnya ialah seperti berikut. Datang pada waktunya, laksanakan tugas sebaiknya dan lepas tu berkeputusan untuk perkara tu. Tapi hakikatnya dalam tugas yang kita laksanakan, ia datang juga dengan proses-proses kerja. Seringkali proses kerja ini yang perlu ditambah baik. Janganlah dinyatakan, oh aku ikut proses ni maka aku tak perlu buat cara lain. Sepatutnya proses kerja itu ditambah baik sentiasa. Dan sentiasa diubah-ubah. Tetapi hakikat dia, kalau kita ada proses kerja quality PQ kan, kita tak ubah-ubah pula. Kita pakailah perkara tu sampai bila-bila. Sepatutnya setiap kena revise, kena tengok balik, betul ke ayat yang kita guna, betul ke target yang kita tetapkan, dan kita kena ubah sentiasa. Seperti mana saya sewaktu dekat unit kenderaan, apabila pemandu kata kepada saya, bos, bas TikTok. Okey, bila kata bas TikTok, saya pun nak faham macam mana dia maksud TikTok. Belum tengok benda lain lagi. Kalau perasan lah, kita bila naik bas UiTM, pijak je di tangga pertama bas tu, ada tak bunyi oek oek? Ada kan? Ada yang tak bunyi dan ada yang bunyi. Kenapa dia berbunyi? Oh bos, tak ada apa bos, kejap dia memang rosak macam tu, dah kena tukar dah absorber lah apa. Tapi realitinya tak perlu pun tukar absorber. Sebenarnya dia ada satu proses yang dipanggil penghantaran minyak kepada semua poin-poin yang terlibat. Jadi kalau proses sistem itu tak berjalan, maka dia karat lah. Betul. Maka grease tu yang dihantar kepada poin-poin tu tak sampai. Dia akan defect. So, efek yang lain. Jadi simple je. Kerana itu tak dijaga, maka terpaksalah tukar absorber yang besar-besar gedebak harga 5-6 ribu. Sebenarnya kalau grease itu, sistem grease itu sampai, maka selamatlah kita guna kenderaan tersebut. Itu sebagai contoh. Simple je. Kerana bunyi yang sepatutnya kita dah biasa, kita rasa tak payah buat apa-apa, dan itu yang perlu dilakukan. Samalah juga kita di meja kita. Pernah tak tuan-tuan dan puan-puan alami? Saya pernah alami. Saya duduk kerusi saya, oek bunyi bising. Apa yang saya buat? Saya ambil masa sikit. Saya tengok ada tak cukup ke minyak ke, ada kat mana geseran. Saya belilah minyak singa tu kan. Yang botol-botol merah. Saya terpaksa titis. Saya titis tu kerana apa? Saya tahu saya perbaiki itu sikit, saya masih boleh guna lagi kerusi tu. Dan saya lah kadang-kadang terasa juga, kadang-kadang jumpa staff kata, Haji, kita tak ada peruntukan, kerusi saya ni dah sengit, bengit, apa semua. Saya tanya dia, kau dah buat apa? Kau dah buat, tengok tak apa masalah? Kalau boleh repair, sebab kalau kita nak kena tukar skru, tukarlah. Sikit je. Sebab Datuk VC selalu cerita, kalau di peringkat dia, di mana-mana dia berada, jadi je benda tu, dia buat sendiri. Sebab tapi di peringkat kita, itu adalah kaedah penambahbaikan. Kenapa kita buat pengurangan proses tu? Sebab kita, orang kata, senang cakap, kita sensitif dan peka terhadap semua proses yang ada. Kalau itu kita dapat laksanakan, itulah yang terbaik. Sebagai contoh, pada hari amanat VC, hari itulah juga kita telah buka suatu sistem baru di dalam pengurusan sumber manusia, iaitu permohonan secara online. Alhamdulillah, sistem itu jalan. Dan kita buat satu proses, saringan syarat kemasukan menggunakan skim perkhidmatan yang ada, yang supaya siapa yang mohon, ia cukup syarat. Yang sebelum ni kita dapat beribu-ribu orang permohonan, nak sorting cukup syarat ke tak cukup syarat. Tahu, kita faham, daripada 20,000 yang mohon sentiasa,
kita dapatlah duit dalam RM20,000 berdasarkan kadar yang dibayar tu dalam RM200,000 kali 10 kan, RM10. Tapi dengan keadaan yang sekarang ni, dia berlaku pengurangan. Tetapi walaupun dia berlaku pengurangan yang akan memberi kos yang kurang pada kita, apa dia peruntukan yang pada kita, tetapi value yang kita telah laksana tu dipuji oleh orang dalam sehari dua ni. Orang Sampai kata memudahkan dan dia faham, oh ini yang cukup syarat untuk perkara tu. Dan itulah juga yang kita akan buat sebagai penekanan dasar perubahan. Jadi kita kena go beyond the expectation process yang sedia ada. Jadi dengan cara itu barulah budaya menyelesaikan masalah akan berlaku. Dengan cara itu takkan ada lagi isu-isu yang berlanjutan. Itu sebagai contoh lah tuan-tuan. Supaya tuan-tuan dan puan faham, melihat balik bagaimana nak buat sesuatu penyelesaian masalah. Ada je masalah, mesti boleh ada kaedah yang boleh kita selesaikan. Boleh saya katakan pendekatan baru ataupun perubahan baru tu dia berdasarkan kepada adaptasi kepada proses yang sedia ada, Yes. dan juga memudahkan Yes. proses di pihak kita dan juga pelanggan kita. Pelanggan kita. Itulah yang menjadikan dasar digitalisasi itu datang. Betul. Penjitalan itu datang. Dan kita berorientasikan kepada user oriented untuk perkara tersebut. Harapan kita ke arah situ. Betul. Tapi betul lah bila kita dah digitalkan permohonan tu, kita nampak macam orang pun boleh tahu dah sebenarnya kat mana bakul kita ni tak cukup sebenarnya. Kat mana kita nak kena betulkan, nak tambah baik lagi. Itu pun baik juga. Kalau kita hantar secara fizikal mungkin dia tak tahu adakah kita hantar ni dapat ke tidak ke. Sebab orang akan meletakkan harapan je kan. Jadi kan bila proses tu berjalan, yang proses yang saya ceritakan tu, dah mula timbul anak buah pula risau. Haji, kalau dah ada sistem ni, saya tak payah cek print lagi lah dokumen nak bagi pada Haji. Saya kata tak payah dah lah. Yalah. Jadi sekarang ni, you all boleh lah Sabtu Ahad balik. Boleh buat perkara lain yang lebih berkualiti untuk keluarga. Betul. Ada orang susah hati. Sebab dah terbiasa dengan yang belum ni, tapi jadi sebenarnya lagi orang kata lebih harmoni lah. Yeah. Kan? Betul-betul. Seimbang lah kan. Ya, jadi banyaklah kos yang kita boleh kurangkan. Bukanlah tujuan kos itu yang nak dikurangkan. Tetapi kita kena faham, nilai yang kita buat itu memberi value banyak pihak untuk perkara itu. Dia bukan melihat pada diri kita. Semua orang akan berkeputusan lah untuk perkara tersebut. Tapi sebenarnya itu juga meningkatkan prestasi Ya. kerja kita juga sebenarnya. Ya. Kan? Maksudnya penjimatan masa Ya. juga. Kan? Ada segi keboleh capaian tu di mana-mana saja pun kita boleh akses dan sebagainya. Kan? Okey, baik Haji. Itu dah segmen yang pertama kita rasa selesai dah. Kita nak pergi ke segmen yang kedua yang nak lebih dekat lagi dalam konteks jawatan pegawai eksekutif ataupun peranan pegawai eksekutif itu sendiri. Baik, bagi pendapat Tuan Haji lah, kalau kita lihat pegawai eksekutif ni merupakan kalau nak senang cakap dia macam patty burger Haji. Burger kita ni duduk tengah, atas ada juga leader kita, bawah kita ada staff pelaksana ataupun sokongan juga yang akan kita bertempur lah, maksudnya kita bersama-sama bekerja kan. Tapi apa pendapat Tuan Haji dari segi jambatan antara pegawai eksekutif dengan pengurusan dan juga staf pelaksana? Adakah komunikasi seharian tu mampu untuk meningkatkan lagi prestasi? Tapi bila sebut patty burger, bahagian yang atas sedap ke bahagian tengah? Bagi tengah lah. Oh, kan? Kalau patty lagi tebal aja, lagi sedap. Jadi kan kalau itulah kita itu sebagai satu perkara lah kan kalau kita nak fikir, jadi kan pentingnya peranan pegawai eksekutif ni. Kalau kita nak faham, dialah pemudah cara dalam segala proses. Kan dalam segala proses yang kita nak laksanakan, ia akan menjadi sebagai bukan sahaja perjalanan pelaksanaan itu, tetapi ia adalah penghubung kepada semua perkara yang terhadap kepada yang tertinggi dan juga daripada yang bawah. Key person untuk nak melaksanakan itulah. Kalau saya boleh cakap, tuan-tuan dan puan ni penting lah. Amat penting. Ada di atas takkan berjaya kalau tak ada yang di tengah. Betul. Kalau kalau kita kata penyambung jambatan tu, kita boleh bayangkanlah seperti sungai. Kalau kita nak harung basah. Betul. Kalau kita nak harung tenggelam.
Tetapi dengan adanya jambatan itu, dia memudahkan kelancaran bergerak. Semua benda. Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Bukan sahaja menampung beban jambatan itu, tetapi semua benda ditahan. Harung daripada atas, harung daripada bawah, macam mana yang dibangkitkan. Tetapi yang paling penting pada saya pada waktu itulah nak lihat kecekapan tuan-tuan dan puan-puan. Kecekapan tuan-tuan dan puan-puan dalam membuat proses kerja dan menjadikan ia sebagai suatu budaya kerja. Di situlah juga yang akan menjadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah penjaganya. Penjaga integriti, accountability dan mematuhi dasar-dasar yang ditetapkan. Jadi kalau tak ada jambatan tu reput, jambatan tu pun tak kukuh, hanyut, habis bersama-sama dengan awak atas dan semuanya. Tapi saya nak kata macam tadilah, tuan-tuan dan puan-puan merupakan suatu ejen kepada perubahan. Amat penting tau sebenarnya jawatan pegawai eksekutif ni. Kalau saya lah dulu dekat bahagian pengambilan, cerita je lah, dekat unit kenderaan, saya ada seorang EO, Cik Mat Sepin. Cik Mat Sepin ni merupakan orang yang paling penting dalam membuat jadual. Jadual ni bagi saya penting betul kepada pemakluman kepada pemandu dan juga kepada pelanggan tentang perkhidmatan yang disediakan, siapa yang bawa dan sebagainya. Pada waktu tu Cik Mat Sepin, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana dia berada pada waktu tu. Cik Mat, kalau dengar-dengar ni bolehlah kan. Berada dengan kita jugalah. Ya. Jadi saya cakap Cik Mat Sepin, semua maklumat ada di dalam otaknya. Segala maklumat dalam minda dia. Dan dia boleh ingat segala pergerakan dalam penjadualan untuk perkara tu. Itu kehebatan seseorang. Saya nak ucapkan salute, terima kasih kepada Cik Mat Sepin. Saya ada juga semasa di bahagian pengambilan bersama dengan Encik Idris, arwah. Kita doakan yang terbaik pada dia dan kita sedekahkan Al-Fatihah kepada beliau, dan apa sahaja yang dia laksanakan pada waktu tu tip-top. Saya nak minta data dekat dia, Cik Idris, saya perlukan data sekian-sekian. Dia bukan sahaja mengeluarkan data itu seperti apa yang saya nak, dia boleh membuat analitik data kepada saya untuk perkara tersebut. Dan ia sangat membantu saya dalam membuat keputusan dan cadangan. Pada waktu itu saya sangatlah bersyukur kerana saya ada tim begini. Dan saya cakap betul-betul, saya ada ramai lagi EO-EO yang bersama dengan saya, maupun secara direct ataupun indirect, yang masih lagi dalam perkhidmatan. Saya ada Cik Rosman, saya ada Nadiatul Indah, ada lagi beberapa orang yang nanti saya ingat saya akan sebut perkara tersebut. Janganlah pula rasa kembang lah pula. Tapi itu sebagai suatu pengiktirafan saya kepada EO yang telah bersama dengan saya. Okey. Maksud yang tadi bila kita cerita pasal nilai dia tadi, nilai sebagai seorang pegawai eksekutif tu bukan dianggap sebagai rendah martabatnya, tapi sebenarnya dia juga adalah sebagai pemudah cara yang memudahkan semua pihak. Ya, betul. Dan juga yang memerlukan kepada ketelitian, kepada aspek-aspek yang lain juga. Baik, Tuan Haji, dalam bila kita lihat juga dari segi pengamatan ataupun penghayatan nilai ESI, IDAT dan sebagainya, lebih kepada integriti lah. Bagaimana pegawai eksekutif ni dapat memudayakan nilai integriti dan professionalism tu? Kalau kita lihat dalam email juga ada yang dihantarkan oleh unit integriti juga, kan, mungkin akan ada kes-kes yang melibatkan staff dan sebagainya. Adakah pegawai eksekutif ni dapat menghayati budaya ni supaya kes-kes ini tidak berlarutan ataupun terjejas kepada organisasi kita? Okey, saya bagi contoh lah, kita boleh cakap kompetensi lah. Kompetensi utama yang kena ada pada pegawai eksekutif lah. Pada masa kini, kompetensi yang kita perlukan, yang paling penting sekali, kompetensi kepimpinan. Yes. Nak tak nak, kita perlu memimpin. Kita perlu memimpin warga kita yang bersama dengan kita. Kepimpinan ini perlu dilaksanakan secara pengurusan berpasukan, teamwork. Sebab kita tak akan mungkin run the show by ourselves. Kita kena run the show with the team. Baru dia akan sustain untuk apa saja yang kita laksanakan. Bukan saja itu, kita lihat juga kepada keputusan, kemahiran membuat keputusan. Kena berani membuat keputusan.
dalam apa sahaja perkara yang kita lakukan. Kecekapan perlu ada. Jadi tuan-tuan dan puan kenalah mula develop. Kalau perlu nak latihan, pergilah latihan. Kalau perlu nak dapat kursus, laksanakan. Kita ada juga kursus-kursus di peringkat intan yang dilaksanakan oleh ILD untuk perkara tu. Dan insya-Allah komunikasi pun satu perkara juga. Kadang-kadang kita, bagi saya lah, saya panggil loading lambat sikit. Kalau kita lah lihat budak-budak lah dekat surau, kadang-kadang kan tengah solat dia orang pun bermain dekat di luar tu kan. Kalau kita marah dia orang, ada yang lari dan terus solat, masuk baris, masuk saf. Ada yang buat tak tahu je. Ada yang tegur lagi balik terus je. Balik terus. Ada yang duduk kat situ tak tahu apa. Saya panggil budak-budak ni loading lambat. Dia tak boleh nak faham. Jadi kita boleh kata janganlah kita ni jadi loading tu lambat. Betul. Sebab tapi realitinya ada orang yang begitu. Yang perlu kita pimpin pula dan cerita pada dia dengan lebih jelas. Dan kita jangan ambil secara mudah mengatakan semua orang faham atas apa yang kita sampaikan. Kita kena sampaikan dengan cara berbagai-bagai cara untuk perkara tu. Kalau terpaksa pimpin, kita pimpinlah. Dan yang paling penting ialah sebalik semula tentang integriti dan juga etika perkhidmatan. Sebab tanpa itu kita tak berupaya membuat perubahan. Jadi itu adalah beberapa perkara lah yang perlu dilihat. Mungkin saya tak sentuh perkeliling-perkeliling perkhidmatan seperti berikut. Mengatakan perkeliling syara berpakaian uniform. Kalau kita boleh faham baju batik, tak ada dah baju batik lengan pendek. Betul. Dalam perkhidmatan semua baju batik berlengan panjang. Dengan pendek tu pergi rumah kenduri kahwin. Rumah kenduri kahwin tu. Betul. Dia bukan pakai untuk office tuan-tuan dan puan-puan. Nanti alert lah kepada anak-anak buah. Kalau tengok tu berpakaian kasut, sepatu seperti mana yang dibenarkan. Bukan berselipar untuk perkara tersebut. Itu adalah kecil. Tetapi dia membawa satu image kepada universiti. Bagaimana penghayatan, pengamatan kita tentang nilai-nilai dan juga dasar-dasar yang ditetapkan. Itu lebih kurang lah sikit sebanyak. Wan, boleh sampaikan? Kalau cerita pasal integriti tu dia meluas sebenarnya. Sebenarnya integriti tu dia dekat sebenarnya dengan hati kita. Maksudnya kalau apa yang kita buat tu kita rasa macam kan orang kata apa pula kan. Itu pun dah cukup dah menggambarkan kita nak buat satu perkara tu dah tak berintegriti dah juga sebenarnya kan. Betul. Baik. Kita akan bertanya soalan yang kedua, yang terakhir bagi segmen yang kedua ni. Okey. Yang ni lebih kepada nasihat tu Haji lah kepada pegawai-pegawai eksekutif yang baru, sama ada baru dilantik ataupun mungkin daripada pegawai eksekutif daripada skim yang berbeza sebelum ni, mungkin daripada skim pengurus asrama, daripada kurikulum dan sebagainya. Apa nasihat tu Haji kepada mereka dari segi konteks cabaran kerja yang mungkin dahulunya dalam konteks bidang mereka, tetapi sekarang mungkin lebih kepada membuat keputusan dalam pengurusan dan sebagainya. Apa nasihat tu Haji? Yang paling penting sekali bagi saya, budaya lah. Budaya supaya saling percaya mempercayai antara satu sama lain. Apabila budaya mempercayai antara satu sama lain itu ada, barulah hormat itu akan datang. Apabila hormat itu datang kepada warga, yang saya selalu buat mendengar kepada pandangan oleh staf. Staf yang ada kadang-kadang dia provoke, kadang-kadang dia mencabar kita sebagai pegawai eksekutif. Pada waktu itu kita mula terasa bahawa siapakah dia berbanding dengan kita. Tetapi bagi saya, kita dengar kadang-kadang ada kebaikan dia dengan apa yang dia hendak sampaikan. Kadang-kala mendengar ini memberi kita suatu orang kata pandangan bahawa sama ada dasar yang kita telah sampaikan ataupun arahan yang kita sampaikan itu adakah jelas ataupun tidak. Kadang-kadang orang tak faham maksud dia. Seperti mana saya dekat bahagian pengambilan dulu, maksud atau dan juga dan. Beza. Tapi orang kata atau dan tu macam sama. Tak. Dia tak sama. Apabila kita kata atau, maksud dia dalam sistem dia akan jadi, kalau orang key in sistem dia pakai or. Dan with kan, and kan. Jadi kalau tak betul susunan itu menjadikan syarat masuk tu jadi tak betul.
Walaupun perkataan tu hanya simple sahaja begitu. Orang akan argue lebih pada teknikal lah itu Iya, kan. yes. Jadi walaupun kata alah sikit je tak payah nak tengok perkara tu, tetapi realitinya ia adalah satu perkara yang perlu kita lihat. Yang kedua, yang ketiga menyelesaikan masalah itu segera. Jangan simpan-simpan. Ada je masalah secepat mungkin sebab ia akan memberi kesan kepada dua perkara, iaitu daripada segi faktor undang-undang dan juga ia memberi kos kepada universiti. Kalaulah kita tersalah dalam percaturan memberi allowance untuk perkara tersebut, ia akan berpanjangan dan kita tak nak ia berlaku apabila kita nak pencen nanti dilihat bahawa kita masih berhutang kerana ada perkara yang tersalah diberi untuk perkara tersebut. Kesianlah pula kan. Betul. Untuk warga itu kan yang telah berkhidmat. Itu adalah beberapa perkara lah yang perlu dilihat. Saya kembali balik kepada bila nak buat keputusan itu perlu konsisten. Kalau tak faham, tanya. Jangan buat faham. Jangan buat bodoh sombong orang kata. Tak nak dengar apa yang disampaikan. Dan gunakanlah senioriti yang ada kepada pegawai-pegawai eksekutif untuk bertanya. Mereka lebih berpengalaman dan mereka akan membantu kita secepat mungkin pada pandangan saya. Dan realitinya memang kan, Wan pun ada kan geng-geng senior-senior pegawai eksekutif yang boleh kita rujuk untuk kita dapatkan pandangan. Saya kongsi juga lah masa saya dulu mulakan perkhidmatan daripada Kerani. Saya naik pegawai eksekutif ke Puncak Alam dulu. Okey. Orang yang pertamanya saya akan hubungi adalah rakan-rakan DAO. Yang mana bila saya pergi ke fakulti akaun, rujukan saya adalah fakulti jugalah yang ada pegawai eksekutif. So saya kata betul lah Tuan Aziz cakap. Memang kebersamaan kita tu untuk bersama dengan jawatan kita tu penting. Dan juga sebenarnya orang bawah kita juga sebenarnya memberikan ilmu dan juga banyak tunjuk ajar lah. Sebab saya rasa tak ada orang yang macam ni. Yang tu jugalah kalau walaupun ada kecaman ke, walaupun tak puas hati kita, itu sebenarnya akan meningkatkan lagi prestasi kita lah. Maknanya ada timbang tara kan. Betul. Semak lah. Check and balance kan. Belajar daripada orang yang berpengalaman lebih baik dan lebih cepat. Dan ia akan membantu kita dalam membuat keputusan untuk perkara tersebut. Alhamdulillah. Memang menarik tuan-tuan dan puan. Bagi perkongsian ni kita dah sampai ke segmen yang kedua, tapi sebenarnya kita banyak lagi kita nak cerita pada Tuan Haji. Kita nak korek lagi rahsia daripada Tuan Haji dan cerita yang mengkhususkan kepada pentadbiran dan juga pengurusan sumber manusia dan juga kejayaan-kejayaan Tuan Haji juga. Tapi apapun, kita berhenti rehat seketika untuk menyaksikan video khas yang disediakan oleh Pita UiTM. Sama-sama kita saksikan. UiTM Memory adalah simbol kecintaan kita kepada sejarah dan ilmu. Ia bukan sekadar repositori, tetapi jambatan antara generasi agar semangat perjuangan dan kejayaan UiTM terus hidup selamanya. UiTM Memory membolehkan warga universiti, penyelidik dan masyarakat umum menelusuri rekod, dokumen, manuskrip dan foto yang membentuk identiti UiTM. Dari sejarah penubuhan ITM sehingga kini, semuanya direkodkan untuk generasi masa depan. Dengan teknologi digital, repositori ini bukan sahaja menyimpan, malah menghidupkan kembali warisan ilmu agar terus relevan di era global. Sejarah bukan sekadar kenangan, tetapi warisan yang perlu dijaga. UiTM Memory hadir sebagai repositori digital yang menghimpunkan khazanah perjalanan UiTM sejak penubuhannya.
Baik, kita balik pula kepada segmen yang ketiga, yang mana segmen ini kita akan berkisar kepada budaya kerja dan juga integriti. Baik, pada baru-baru ini juga saya sempat menyertai bengkel hala tuju kesatuan yang dianjurkan oleh KKUITM. Dan untuk makluman kepada Tuan Haji, KKUITM juga bernaung di bawah KKUITM, dan mana pada bengkel tersebut kita juga dibawakan oleh Prof. Amir untuk menerangkan berkenaan dengan model budi. Dan baru-baru ini juga Amanat Naib Chancellor UiTM juga ada menekankan berkenaan dengan model budi UiTM yang diperkenalkan pada kita semula. Dan juga kepada Tuan Haji saya nak tanyalah, apa yang dinyatakan dengan model budi untuk pengetahuan pegawai eksekutif kita. Silakan Tuan Haji. Ia adalah kaitan tentang bagaimana cara kita bercakap. Kalau kita nak kritik seseorang dalam selalu perjumpaan, dalam mesyuarat, ada orang yang suka dia sini seorang dalam mesyuarat, mengata balik. Tetapi bagi saya janganlah buat begitu. Dalam ni kita akan sampaikan dalam bentuk yang positive mind untuk perkara tersebut. Itu kalau kita lihat pada akal. Dan kalau kita lihat pula pada nafsu seseorang, nafsu ini dikawal oleh siapa? Dia dikawal oleh syaitan. Kalau tak betul cara dia, kita akan bermain dengan nafsu lebih banyak. Nafsu amarahnya, nafsu nak makannya, nafsu apalah, semua macam-macam lah ada nafsu ni kan. Saya tak payah cerita lah. Nafsu shopping lah kan, nak beli-beli lah. Nafsu nak comel-comel lah. Ada orang yang nak pakai lawa-lawa ni. Kan dia nak make up lah, apalah. Ada nafsu dengan baju ni yang bergaya dan sebagainya. Ada. Jadi, itu nanti kita kupas kemudian lah. Nanti akan datang lah kan. Bolehlah buat satu kan segmen tentang 3 elemen ni. Tetapi last sekali keputusan datang daripada hati. Jadi dalam kata-kata kita ni, akal dan juga orang kata tadi nafsu. Siapa yang mengawal, yang menjadikan tahta kata itu datangnya daripada hati. Kalau dikawal oleh nafsu, dia jadi begini. Kalau dikawal oleh akal, dia jadi macam ni. Jadi, saya ulang balik, itu baru cerita budi bahasa. Dan budi bahasa ini semuanya terpulanglah kepada seseorang individu itu dalam membuat apa-apa kata-kata beliau. Dan kalau kita pergi pula kepada budi pekerti. Budi pekerti, kita tahu dah, ia adalah kaitan tentang tingkah laku. Perbuatan kan. Dalam perbuatan itu ada dua benda. Baik dan tak baik. Dalam benda yang baik, dia akan lebih beramanah. Dia akan lebih bertanggungjawab untuk perkara tersebut. Dalam kerja pun macam tu, kita boleh nampak. Kalau dia kata dia bersalah, dia akan mengaku. Bos, minta maaf, saya salah, saya perbaiki. Bos, kalau ada apa-apa yang tak betul, saya tolong betulkan. Bos, itu. Dia tak keluar dengan mengatakan, alah bos ni sikit-sikit ubah, sikit-sikit ubah. Aku ni dah pening dah kepala. Asyik ubah. Sebab dia ada keputusan kat situ untuk memberi perkhidmatan dan kualiti yang terbaik. Kita tak nak memberi suatu makluman ataupun apa saja maklumat yang tak betul. Saya berlakulah di dalam suatu pemantauan. Saya minta, okey, department ni, macam mana you pantau tentang perkara ni? Saya tak nak sebut lah. Lepas tu dia orang semua kata, kita buat pemantauan Haji, kita buat macam ni, kita buat macam ni. Minta laporan. Laporan? Tak payah Haji, memang buat. Saya kata mana boleh, mestilah ada pelaporan. Bila keluar pelaporan 2 bulan sekali. Saya kata, tak pernah buat. 2 bulan sekali baru ada satu report yang saya pun tak faham. Saya kata macam mana pelaporan 2 bulan sekali? Patutlah pengerusi lembaga pengarah datang tempat tak bersih. 2 bulan sekali baru semak. Jenuh. Saya kata takkanlah kot selama-lama ni itu yang berjalan. Baru cerita tentang perkara begitu saja. Sebagai contoh. Apabila dicakapkan pula budi bicara. Budi bicara ini dalam apa sahaja tindakan yang kita laksanakan. Kadang-kala kita tak cukup maklumat. Kita tak boleh buat keputusan. Kita perlukan maklumat tambahan sebelum kita membuat suatu keputusan. Jadi kadang-kala kita boleh faham dah. Ada masa zaman peralihan SSPA.
Ada orang tak nak terima SSP, itu hak dia. Saya tak ada masalah. Tetapi apabila pertemuan itu dibuat, saya boleh faham ini adalah keperluan untuk diri sendiri. Jadi saya kata tetap berkeputusan, buatlah keputusan. Nak terima SSPA ataupun tidak. Sebab saya rasa maklumat itu dah lengkap. Saya tak boleh membuat suatu percaturan, memberi pula, oh tak terima, okey, nanti kalau you tak terima, boleh buat bila-bila masa. Sebab kita ada tempoh dalam perkara tersebut. Jadi budi bicara itu satu perkara, tapi kalau perlu keputusan, dia perlu patuhi. Dan sebab itulah dasar yang telah kita minta kan untuk tersebut. Kalau tidak, tak dapatlah 15% tu kan. Betul. Untuk perkara tersebut. Itu sebagai satu. Yang keempat ialah berkenaan tentang budi perasaan. Budi perasaan ni empathy lah. Empathy itu perlu ada. Empathy itu sebagai satu langkah untuk memastikan kebajikan, kepekaan kita terhadap masalah-masalah kaki tangan. Tapi tolonglah jangan scam saya. Sebab kadang-kadang saya kena scam. Datang dengan menangis lah, bagaimanalah, merayu lah, apalah, kita pun lihat dan kita tengok berbagai angle, kita pun bantu. Bukan kita tak bantu, kita buatlah untuk perkara itu, exercise itu. Tapi rupa-rupanya kena scam. Janganlah scam saya. Tak baik. Tapi saya dah belajar. Itu orang ambil kesempatan tu je. Ya, daripada situ saya belajar sesuatu untuk perkara tersebut. Ada benda yang boleh dan ada benda yang kadang-kadang empathy itu akan datang dengan keadaan yang berbeza untuk perkara tersebut. Akhirnya sekali pada saya ialah akal budi, iaitu kebijaksanaan. Kena rasional terhadap apa sahaja yang kita dapat laksanakan. Kerana sesungguhnya kalau kita adalah seseorang yang berilmu tadi, ia barulah ada nilai. Tak apa, kalau tak mampu, cari dulu. Cari dulu maklumat lengkap, sahih untuk perkara tersebut dan buatlah tindakan seterusnya. Itulah pandangan saya lah terhadap budi itu. Mungkin itu pada pandangan saya, dan harapan kita ialah semua ini akan menjadikan DNA UiTM itu termaktub dan terrealisasi perkara itu. Okay. Saya tertarik juga bila Haji cakap tadi pasal budi bahasa, budi rasa, juga ada timbang rasa dan sebagainya. Saya ingat ada kalau boleh saya kongsikan lah. Boleh. Saya ingat kita punya mantan TNC HCP dulu lah. Prof. Dato' Abdullah. Dia memang menyatakan bila kita nak jadi seorang EO ni, jadi seorang pemimpin, perlu ada dua dilema. Dilema dia adalah 2C. Dilema 2C. Which is adalah dilema commitment dan consideration. Betul. So commitment tu saya rasa mungkin lebih kepada kita punya tingkah laku lah. Yes, Dan betul. juga commitment tu lebih kepada timbang rasa dan juga rasa. Timbang rasa, So betul. saya rasa memang penting dan menarik lah kita bawakan dalam kerja. Dan satu lagi adalah lebih kepada akal kita juga. Saya nampak macam pernah lah mak saya pun pernah juga cakap macam sebelum kita ungkapkan apa-apa, fikir dulu. Betul. Barulah dia boleh keluar dengan baik. So itu menarik lah apa yang ditekankan dalam model budi. Okay. Tapi Azim, kita nak tanya jugalah, bila model budi ni dah diperkenalkan, bagaimana Haji harapkan kepada warga pentadbiran khususnya pegawai eksekutif ni dari segi perubahan dan impak kepada mereka. Okey, baru-baru ni kan semua orang dah dapatkan keputusan LMPT kan? Betul. Semenjak ni markah LMPT semua meningkat. Ya. Kalau saya lihat daripada markah LMPT, keseluruhan sistem kita, semua orang pada markah 78% cemerlang. Kira 78% cemerlang tinggi. Happiness. Ya. Patutnya semua orang bekerja sangat bagus. Markahnya semua 90 ke atas. Dan kalau itulah direflect kepada tugas dan tanggungjawab yang dilaksanakan, ia memberi impak yang dah nampak baik. Dah sangat baik. Yang hanya ada dalam 3-4 orang je kot markahnya rendah daripada 50%. Maksud dia 0.5 macam itulah. Sikit sangat-sangat untuk perkara tersebut. Jadi pada pandangan saya, kita bergerak sangat bagus. Tetapi kena ingat, pergerakan kita adalah berdasarkan kepada keputusan kita pada waktu itu dan keputusan kita pada waktu kini. Ada banyak perkara
elemen stres juga memainkan peranan. Betul. Kadang-kala kan orang rasa dia stres. Sekarang ni ayat yang paling senang orang guna ialah stres. Dulu-dulu saya tak guna perkataan stres. Dulu-dulu saya guna perkataan susah. Susah lah nak buat kerja ni. Kan? Payah lah kan. Ada juga orang guna macam bunsing. Bunsing kan? Bunsing ke? Saya rasa kadang-kadang penggunaan bahasa tu kena betul. Betul. Kalau susah, betulkanlah. Kalau payah, belajarlah untuk perkara tu. Tapi sekarang ni orang guna perkataan stres. Stres tu mental issue. Kalau dulu-dulu orang ada stres, mental issue, zaman saya kerja dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, dia tak panggil klinik stres. Dia panggil ataupun klinik mental. Dia panggil klinik sakit otak. Dulu guna perkataan tu. Kan sakit jiwa je. Tak ada, sakit otak. Tengoklah balik, carilah balik. Dia panggil sakit otak. Sakit otak je. Jadi itu orang dulu-dulu lah guna. Sekarang inilah sebabkan dengan revolusi ilmuwan dan sebagainya dia guna perkataan stres. Saya hanya nak bezakanlah. Stres boleh ditangani. Stres boleh kita selesaikan. Dulu saya kerja hari Isnin sampai hari Sabtu. Sekarang kerja kalau ikut rasmi hari Isnin sampai hari Jumaat. 2 hari cuti. Saya pernah merasa hari Sabtu kerja. Sabtu kerja kan? Pernah. Dulu kan ada satu ketika lah saya tak ingat zaman 90-an dulu lah. 90-an. Jadi itu menunjukkan kerajaan telah memberi ruang dan peluang kepada warga untuk rehat dan juga mendapat orang kata new aura untuk kerja-kerja hari-hari seterusnya. Tetapi itulah saya kata bagaimana nak tangani stres. Daripada makluman yang kita dapat ada lebih kurang 20 elemen stres yang timbul oleh warga. Daripada itu stres yang tertinggi adalah dalam range ada 3 yang sangat-sangat memberi elemen stres. Satu, elemen tentang keuangan. Bagi saya, ini perlu dikawal selia oleh diri sendirilah tentang isu keuangan. Kita ada isu keuangan yang mendesak sehingga kan menjadi isu sampai ke tata tertib kerana perkara tersebut. Jadi, isu keuangan satu perkara. Pandai-pandailah tuan-tuan dan perempuan takbir urus keuangan tuan-tuan dan perempuan dan the needs and the demand yang sebenar untuk diri sendiri. Yang kedua berkenaan tentang keluarga. Isu tentang saya risau ialah pada umur kaki tangan 25 sampai umur 40. Isu masalah keluarga. Timbul di dalam tugas untuk perkara tersebut. Jadi itulah beberapa perkara lah yang sepanjang saya tengok. Yang ketiga adalah ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas. Kita dulu-dulu saya mula-mula masuk kerja, meja saya adalah di depan pejabat pendaftar. Di depan bilik pendaftar keluar masuk setiap hari. Saya duduk di situ, yang saya ingat Puan Rabiah Latif lalu, saya berdiri dan Puan Latif duduk, keluar, saya pun berdiri. Saya kata, sibuknya dia, tak sempat tengok saya. Saya minta waktu tu dia tengok saya, dia tak tengok pun. Sibuk. Tapi saya kata dia ada nilai. Dia ada nilai, dia hormat kan. Betul. Jadi saya pun laksanakan tugas dan selepas tu saya pindah ke bahagian unit kenderaan. Rupanya walaupun dia tak tengok saya, dia observe saya daripada jauh. Dan dia beri saya satu poster yang dekat situ, you can do it. Dia tanda tangan. Sampai sekarang saya tampal kat bilik saya. Rupa-rupanya ada kata-kata di situ yang membawa maksud bahawa sebenarnya saya can be somebody. Saya ambil gambar tu tunjuk kepada Haji Rabiah tentang poster yang dia telah beri. Dia pun dah tak ingat. Saya kata saya simpanlah. Kerana saya faham maksud penghargaan yang dia beri tu yang saya boleh laksanakan. Saya celah sikit Haji. Saya ingat Tuan Haji pernah datang ke kampus saya Perak. Tuan Haji serahkan satu kad kepada staff-staff betul. di Perak. Saya kata memang itu menarik lah. Macam dia boleh soft touch. Ada 3 jenis kad. Betul. Satu kad kepada kaki tangan yang cemerlang.
Satu kad adalah kepada kaki tangan yang empathy tadi tu, yang ada masalah berbagai kesihatan dan sebagainya, Betul. kita beri. Dan ada satu kad kepada yang tidak cemerlang daripada segi perkhidmatan, yang kita beri kad bahawa kita percaya mereka boleh Di laksanakan. masa tu saya kata macam Tu Haji tak bagi pun kad kat saya. Oh, ada lah pula orang terasa. Ada. Kita hari ni saya jumpa. Betul. Okey lah tu. Okey, tapi itulah yang saya laksanakan. Saya ada 3 jenis kad dan saya golongkanlah untuk perkara tersebut. Bahawa saya kata semua orang memberi peranan dan berperanan. Dan saya tak pernah katakan bahawa kita lantik itu tanpa maklumat dan macam inilah. Kita lantik tuan-tuan dan perempuan bukan saja-saja. Kita lantik tuan-tuan dan perempuan kerana atas percaya kita kepada tuan-tuan dan perempuan. Dan kita percaya pada waktu itu tuan-tuan dan perempuan mampu memberi perkhidmatan yang terbaik. Kita percaya kepada individu itu sendiri. Kerana kita percaya itulah maka tuan-tuan dan perempuan dilantik ke universiti ini. Universiti yang penuh dengan martabatnya kan dan kecemerlangan dirinya. Kerana UiTM ni dah berumur 70 tahun. Perjalanan dia amat sukar dengan berbagai-bagai masalah, isu, tetapi ia lalui kerana pengorbanan dia kepada bangsa Melayu itu sendiri, Sabah, anak negeri Sabah, Sarawak dan juga orang asli. Itu perkara tu. Lebih kurang macam itulah. Sonok dengar bila dia nampak macam gitu flashback balik lama kan. Bila pergi yang amanat PC baru-baru ni kan. Bila jumpa betul. orang lama. Tambah pula ada kad pelajar yang lama kan. Okey. Baik, kita dah ke segmen yang ketiga. Kita akan beralih kepada segmen yang keempat. Dan segmen keempat ni, yang ni saya rasa ini adalah makanan Tu Haji lah. Makanan Tu Haji lebih kepada pendigitalan dan juga inovasi. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, mungkinlah yang pegawai eksekutif yang baru dilantik dan sebagainya. Setiap hari kita akan mengisi saring COVID. Dan untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, inilah yang memperkenalkan dan yang membangunkan saring COVID-19 UiTM. Yang inilah yang kita nak bawakan berkenaan segmen ini, pendigitalan. Okey. Bagi agenda pendigitalan UiTM, sama juga dalam amanat visi pun ada dinyatakan dan juga sekarang ni pun kepada era AI dan sebagainya. Bagaimana Tu Haji lihat peranan pegawai eksekutif untuk memastikan inisiatif pendigitalan ini berjaya? Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih terutama sekali kepada warga daripada Skim F, daripada infrastruktur yang telah merealisasikan hasrat universiti untuk kita ada suatu apps warga tersebut. Kita harap dengan adanya apps warga ni sekarang ni tengah enhance, kita tingkatkan supaya ia menjadi sebagai suatu wadah dalam memberi maklumat kepada warga. Dalam masa yang sama tuan-tuan dan perempuan isilah maklumat kat situ tentang 10,000 langkah tu. Kurang-kurangnya kita dapatlah sedikit maklumat tentang perkara tersebut. Dan kita sekarang ni ke arah kalau siapa mampu untuk membuat secara orang kata live laporan itu untuk masuk di dalam sistem tersebut. InsyaAllah kita akan Macam cuba. running punya Running lah. Jadi kita boleh tengok lah Wan lepas ni lari kat mana. Kita akan ucapkan tahniah. Kita akan buat sistem tu AI sikit lah. Untuk perkara tu. Jadi pergerakan naik bukit mana, turun bukit mana untuk perkara tersebut. Tapi itu bergantung pada kebenaran lah. Dan kebenaran yang untuk beri. Tapi kalau kita faham, digitalisasi ni ia adalah berkenaan tentang integrate data. Betul. Integrate data ini kita ada berbagai data. Sekarang ni kita nak compilekan dia menjadi satu konsep data. Dan integrasi itu akan memberi suatu input, iaitu suatu data yang boleh memberikan kita keputusan. Jadi keputusan itu yang akan menjadi isunya ialah memberi maklumat berprestasi tinggi. Lepas ni tak ada dakwa-dakwi dah, saya harap. Kalau siapa-siapa yang mohon kenaikan pangkat, dia boleh tengok status kat situ. Apa tindakan-tindakan dan proses-proses yang telah dilaksanakan. Dia melibatkan banyak pihak. Sekarang ni kadang-kadang ada orang rasa tak puas hati dengan kenaikan pangkat dalam banyak perkara. Tapi tuan-tuan dan perempuan perlu patuhilah kriteria untuk perkara tu. Kita akan strengthenkan dekat situ. Kalau sebelum ini, kalau hantar dokumen berdasarkan permohonan tak lengkap, kita tak nak dah ada isu tentang perkara tak lengkap ini.
Semua perkara yang perlu dihantar perlu lengkap dan baru akan diproses. Supaya semua orang memahami, oh ni berubah ya, ni tak ada. Zaman sekarang ni telus. Semua orang boleh isi berdasarkan lengkap tak lengkap tu. Kalau tak lengkap tak akan forward. Sering orang kata, mesti dah isi, rupa-rupanya tak lengkap. Berapa kali pergi balik dah makan tahun untuk perkara tersebut. Dah mula timbul pula isu dia kata perkataan birokrasi yang selalu diguna pakai kan untuk perkara tersebut kan. Red tape dia kata banyak sangat. Jadi digitalisasi ni akan membantu kita dekat perkara ni. Itu tumpuan dia. Sebab dengan cara itu ia akan membawa kepada asas yang paling penting, asas kepercayaan kepada organisasi. Dengan cara itu, bukan sahaja pihak tertentu boleh lihat, semua pihak boleh tengok kepada tindakan dan keputusan yang telah dilaksanakan. Dan kita harap setiap keputusan itu akan mematuhi kepatuhan kepada dasar dan polisi, dan ia tidak menjadi suatu halangan supaya inovasi ataupun sistem itu untuk bergerak. Sebab sistem itu akan bergerak untuk perkara tersebut dengan cara memberi suatu perlindungan data. Yang itu yang penting kan. Selalu orang katakan data kan, PADA itu kan tentang perkara tersebut. Jadi kita harap kita dapat memberi suatu maklumat perlindungan data kepada universiti terhadap data-data universiti. Nak tak nak, dah sampai masa dia semua orang memahami dan mematuhi dan menjadikan dia budaya kerja untuk organisasi. Seperti mana yang sekarang ni lah, semua orang tahu nak tak nak kena isi apps warga. Kan? Proses tu berjalan. Jadi bila dia berjalan, maka log masuk keluar masuk tu akan berlaku. Dengan cara itu akan menjadikan seseorang itu bertanggungjawab. Kita tak mampu lagi untuk biarkan warga tidak isi. Apabila warga tidak isi lebih daripada 3 hari tanpa memaklumkan kepada ketua PTJ, ketua PTJ ada hak untuk tanya, ke mana you pergi? Ke mana? Sebab kita tak nak kita kehilangan warga sampai 2-3 bulan tak tahu ke mana dia pergi. Tak dapat dikesan. Kita ada kes. Kita ada kes yang lama sehinggakan warga itu hilang 6 bulan. Tak dapat dikesan. Polis cari tak jumpa, hospital cari tak jumpa dan sebagainya. Kita cari dia kat rumah pun tak ada dan sebagainya. Kita tak ada maklumat. Rupa-rupanya dia dekat mana? Dia dekat penjara. Telah dipenjarakan. Jadi saya tak nak perkara itu berlaku lagi. Cukup-cukuplah apa yang telah berlaku. Yalah, tindakan akan diambil lah terhadap ketua PTJ dan juga penama untuk perkara tersebut. Tetapi saya tak nak perkara itu. Sebab sekarang ni pergerakan, bukanlah kita nak tengok pergerakan, pelaporan tentang kehadiran bertugas itu ada. Keberadaan. Sebab ia ada kaitan tentang pembayaran keuangan gaji kepada kaki tangan untuk perkara tersebut. Itu lebih kuranglah tentang perkara tersebut. Perkhidmatan kita lah. Ya. Ya, perkhidmatan kita. Kita tak naklah perkara-perkara tersebut menjadikan kita tidak beretika ataupun tidak profesional. Okey. Kalau dalam konteks inovasi Pak Tajul, kalau kita lihat UiTM ni memang kata aktif dengan pergerakan inovasi, KIK-nya, kita ada operational excellence dan sebagainya. Dan dalam peringkat unit dan juga bahagian pula Tajul, pandangan Tu Haji macam mana inovasi ni dalam proses kerja lah yang sekecil-kecil proses kerja ni dapat dibudayakan, diteruskan, bukan sekadar macam kata tadi kita bukan sekadar melihat kepada PQ tu sampai bila-bila lah kan. Adakah PQ tu boleh diinovasikan untuk memudahkan kerja dan sebagainya. Tapi dalam konteks ini pertanyaan saya, kita nak berinovasi tapi kita ada sumber yang terhad. Macam mana pula Tuan Haji? Okey. Kalau kita lihatlah, memang dalam keadaan sekarang sumbernya amat terhad. Kalau kita tengok daripada segi dasar, antara akademik dan juga pentadbir, kita pada kadar nisbah 1 akademik 0.9 pentadbir. Kita dalam keadaan yang betul-betul optimum. Hebat kita ni. Kita boleh laksanakan tugas. Walaupun seperti universiti lain dia berada di satu pusat, kita berada di seluruh pusat. Dan set itu diperlukan berada di semua tempat. Dan ketidakmampuan kita untuk pelaksanaan tersebut. Seperti mana yang Datuk VC telah bentangkan, emolument kita pada tahun ini paling tinggi, iaitu mencecah dekat-dekat 2 bilion
untuk bayar gaji saja. Tak termasuk bonus allowance yang akan saya dengar-dengar macam tengah-tengah duduk nak keluar dah. Tentang nak dapat ni. Orang duk tunggu ni nak dapat RM2,000 ke RM500. Orang tengah berhitung Orang ni. menghitung ni. Dah dapat kenaikan gaji nak dapat lagi ni. Oh, tahniah lah kalau berjaya kan di peringkat ni. Tapi nak maklumkan je lah. Bonus itu menggunakan peruntukan dalaman universiti. Bukan daripada pusat. Tapi kita cubalah. Sebab duit apa pun yang berada di dalam universiti adalah adalah daripada pusat juga sebenarnya, walaupun kita dah kumpul sebagaimana dia tetap keuangan pusat. Untuk perkara tersebut saya lihat kita perlu ada takbir urus yang baik di semua peringkat. Accountability untuk perkara tersebut. Dan janganlah laksanakan kerja ikut lazim. Sekarang ni pelaksanaan tugas kita kebanyakan ni berdasarkan ikut lazim. Itu jelah kita buat. Kita selalu buat macam tu. Sebenarnya tak ada dokumen untuk perkara tersebut. Dan untuk perkara tersebut, pastikanlah dokumentasi keputusan itu jelas dan telus. Itulah juga yang ada dalam KIK dan juga OE. Betul. Kan? Dalam pelaksanaan tersebut, dia keluar status sekarang, status untuk penambahbaikan, dan selepas berjaya apa yang telah diubah. Sama ada dia berubah pada proses, dia berubah pada polisi dasar ataupun kepada keputusan. Tapi kan perasan dalam Ishikawa tu dia ada sikap kat situ satu. Betul. Yang sikap tu Ishikawa kata tak payah sentuh. Tetapi elemen tu pun penting sebenarnya dalam membuat keputusan untuk KIK perkara tersebut. Bersamalah dengan OE untuk perkara tersebut. Kena ada elemen tu. Sebab apa yang kita nak buat akan berlaku dekat tindakan pada Pareto. Berlaku perubahan performance untuk perkara tersebut. Saya perasan lah Wan pernah buat tu, benda tu kan. Jadi untuk perkara tu. Jadi dekat situlah mula timbul tentang pematuhan-pematuhan yang perlu diikuti. Jadi pada waktu itulah kita buat kerangka apa sahaja penambahbaikan yang kita nak laksanakan. Untuk perkara tersebut, yang elemen yang paling penting ada satu. Elemen audit. Elemen audit dadam. Baru-baru ni pendaftar diaudit untuk audit pengurusan pentadbiran oleh PITA untuk perkara itu. Dan kita ambil maklum dan kita akan ambil tindakan-tindakan yang perlu dilaksanakan untuk perkara itu. Kami pun kena audit. Walaupun kata kita audit perjawatannya untuk perkara tersebut, tapi kita mengambil secara yang terbuka. Itulah kaedah dalam pengurusan untuk perkara tersebut. Jadi audit dalaman ini akan membantu kepada OE, Operational Excellence. Saya ucapkan tahniah dalam siapa saja yang menang di anugerah baru-baru ni, peringkat Naib Chancellor, dan ramai yang menang dan banyak tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh seluruh sistem, sama ada daripada segi KIK pun OE dalam perkara tersebut. Teruskanlah budaya tersebut. Itu adalah kaedah budaya orang kata penambahbaikan secara berterusan. Maksud dia kita cakna dengan apa saja proses yang kita ada dan boleh kita laksanakan perkara tersebut. Senang sebutlah. Kita sentiasa meningkatkan prestasi dan memberi outcome yang baik kepada universiti dan proses tuan-tuan dan puan-puan. It will be a sharing session untuk perkara tersebut. Dan ada lah, saya selalu tengok, saya sharing lah apa sahaja OE yang ada dan boleh diguna pakai untuk perkara tersebut. Kalau elok, kita ambilkan dia, kita digitalkan dia untuk penggunaan seluruh sistem. Untuk perkara itu. Okey, itu je lah sedikit pandangan saya lah. Ya, sebenarnya bila melibatkan digital dan juga inovasi ni memang pada awal tu kerangka dia memang agak sukar. Kalau ikut KKIK tu susah now lah nak membuat tu, nak tengok balik semuanya previous punya proses dan sebagainya. Tapi bila kita dah buat, dia laksanakan, dia akan memudahkan di pihak jabatan kita dan juga boleh kita apply juga untuk manfaat. Semua orang boleh guna. Semua boleh guna bersama. Betul. Maksud dia senang cakap, semua orang dalam keadaan menyelesaikan masalah. Baik. Okey. Untuk makluman Tuan Haji, kita juga sebenarnya ada penonton-penonton di talian, tapi walaupun kita mungkin tak sempat nak bersama dengan soalan-soalan dan meraihkan soalan-soalan mereka. Walaupun kita akan terus kepada soalan, saya rasa mungkin segmen yang terakhir dan selepas itu kita akan buat penutup. Yang ni lebih kepada pembangunan kerjaya lah Tuan Haji. Pembangunan kerjaya dan juga motivasi kepada staf, khususnya kepada pegawai eksekutif. Yang mana kalau ikutkan dalam pemakluman khas Naib Chancellor yang baru-baru ini berkaitan dengan memperkukuhkan kesejahteraan
kerjaya bagi kenaikan pangkat grade 9 dan 10. Dan bolehkah Tuan Haji kongsikan sedikitlah kepada rakan-rakan kita di talian ini juga bagaimana tentang pembangunan kerjaya bagi grade pegawai eksekutif grade bermula daripada grade ini. Okey. Okey, terima kasih banyak-banyak untuk perkara tersebut tentang pegawai eksekutif ni. Agenda yang paling penting sekali ialah menjayakan apa sahaja dasar dan polisi di peringkat universiti. Sebab dasar dan polisi ini ia adalah tujuannya bukan nak melambatkan proses. Ia adalah perkara yang akan ada nilai tambah untuk perkara tersebut. Saya ingin sentuhlah satu perkara kepada tuan-tuan dan puan-puan. Menyentuh bahawa keterbukaan untuk membuat pembelajaran. Ruang dan peluang ada dan ada ramai pegawai eksekutif yang dinaikkan pangkat ke peringkat yang lebih tinggi berdasarkan pada prestasi tuan-tuan dan puan-puan. Hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan kena reflect diri tuan-tuan dan puan-puan terlebih dahulu sebelum apa sahaja tuan-tuan dan puan-puan nak laksanakan. Tengok balik perkara tersebut, tuan-tuan dan puan-puan perlu fleksibel dan adaptif untuk perkara tersebut. Kaedah penyampaian perkhidmatan macam ni bukan menyampaikan apa yang tuan-tuan dan puan-puan suka. Menyampaikan apa yang ada kaitan untuk apa yang dilaksanakan. Saya adalah beberapa soalan yang kadang-kadang saya tanya kembali kepada mereka. Apa maksud misi, visi, objektif universiti? Kadang-kadang saya tanya macam ni. Apa yang you faham tentang UiTM? Seringkali orang jawab apa tahu? Orang jawab UiTM ni besar. UiTM ada ramai kaki tangan. Banyak cawangan. Itu bukan jawapan. Itu adalah status terkini. Kita nak jawapan apa yang you faham tentang UiTM. Kalau anda boleh faham tentang UiTM, anda akan lihat semangat sewaktu ITM itu diluluskan di dalam Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Pada waktu itu agak sukar sebenarnya nak dapat kelulusan akta UiTM pada 1976. Memperjuangkan pada waktu itu. Bagaimana merealisasikan bahawa keperluan untuk bangsa itu diletakkan yang paling penting. Agak sukar pada waktu itu. Dan kalau kita boleh faham, bukannya kita minta banyak pada waktu itu. Kita hanya minta sedikit sahaja ihsan daripada negara untuk memastikan ITM ini terus berkembang untuk rakyat kita. Sampai orang ada sebut dalam perbahasan itu, apa guna ITM ada di Shah Alam? Sebab kalau ada di Shah Alam, harga barang semua mahal. Dan kenapa tidak kembalikan balik, warga kita duduk je kat kampung, di pedalaman. Kerana dekat situ kosnya lebih rendah. Tetapi hakikatnya sampai sekarang kita berada di mana? Dan di mana home ground kita? Di Shah Alam. Wah, begitu besar ganggah dan semua orang merasai perkara itu. Dan kita amat mengharap kepada kita sendiri menggunakan dan memahami dan mempunyai perasaan untuk pegang kukuh terhadap dasar dan polisi itu. Sebab hakikatnya kecemerlangan itu datang dengan segala usaha yang payah. Takkan kot kita sekarang nak buat jadi dia senang. Sepatutnya momentum daripada dahulu sampai sekarang akan lebih baik dan lebih bagus untuk perkara itu. Nak tak nak, saya kata kita kena bersedia untuk menjadi ejen perubahan persekitaran. Janganlah kata, kita nak macam yang sebelum ini. Kalau perlu kita buat online, kita buat online. Kalau perlu kita memberi ruang dan peluang kepada semua orang belajar, berilah peluang tersebut. Yang paling penting kita tak takutlah sebarang perubahan. Kita penting kepada memberi peluang kepada kemajuan. Hakikatnya itu yang paling penting. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin saya tak sentuh banyak, tapi saya sentuh sebagai asas bahawa keterbukaan belajar, fleksibel diri itu, meningkatkan menggunakan pendekatan yang baru dan juga beri peluang kepada perubahan. Itu yang penting. Pembelajaran sepanjang hayat, melakukan perubahan itu paling penting. Fleksibel dan adaptasi juga adaptasi dalam proses tu. Betul. Bila kita cerita pembelajaran sepanjang hayat tu, betul lah rakan-rakan EO saya pun ada yang
berkelulusan master dan juga Ada. sedang juga dalam perjuangan dia nak completekan PhD juga Tuan Ya, Haji. ada. Tahniah saya Itu pun ucapkan. saya rasa sangat kita hargai dan juga kagum dan menjadi inspirasi kepada semua. Maksud dia tuan-tuan dan puan bergelumang di dalam Betul. dia berada di dalam akademik, tuan-tuan dan puan ambil peluang untuk perkara tersebut. Dan kebetulan pula kita di gedung ilmu. Ya, Why betul. not kan untuk kita terus melakar kejayaan lah. Baik Tuan Haji, sebenarnya saya rasa macam sesi ni pun tak cukup untuk 1 jam Tuan Haji kan. Dan kita pun rasa amat memerlukan khidmat nasihat juga kepada Tuan Haji. Saya rasa mungkin yang untuk terakhir kali sebagai penutup bagi edisi ini, kita nak minta lah daripada Tuan Haji sedikit pesanan ataupun perutusan kepada rakan-rakan kita bagi jawatan pegawai eksekutif khususnya dan juga kepada warga pentadbiran yang mengikuti podcast PPE kita. Silakan Tuan Haji. Okay, last, tugas dan jawatan yang tuan-tuan pegang ini adalah jawatan yang terbaik. Mana mungkin sewaktu kita dahulu berfikiran kita akan pegang jawatan sebagai pegawai eksekutif maupun jawatan-jawatan yang lain. Sebab apa sahaja pekerjaan yang anda buat, ia ada kaitan tentang 6 perkara pada pandangan saya. Okey. Perkara yang pertama, kita kena lihat bahawa adakah tuan-tuan dan puan-puan berada di tempat yang betul. Seorang-seorang betul lah kan? Berada di sini. Adakah tuan-tuan dan puan-puan dijadikan sebagai tempat rujukan? Kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa tuan-tuan dan puan-puan dijadikan sebagai tempat rujukan, maka betul lah tuan-tuan berada di sini. Kalau disunyi-sunyi, krik, tak ada orang datang, something wrong ni. Kita tak lagi dijadikan sebagai tempat rujukan. Apabila kita tak jadi sebagai tempat rujukan, carilah apa sahaja kaedah yang boleh dilaksanakan. Lihat juga sama ada tuan-tuan dan puan-puan dihormati ke tidak. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dihormati, maka itulah tempat yang terbaik dan tugas yang tuan-tuan laksanakan adalah yang terbaik. Yang selain daripada itu, kalau kita nak lihat seseorang itu berkualiti, tengoklah kepada pertumbuhan diri. Sama ada pengiktirafan itu diberi ataupun tidak. Kalau pengiktirafan itu tuan-tuan dan puan-puan berhasil dapat, maksud dia tuan-tuan dan puan-puan telah berjaya. Kalau tak dia diberi pengiktirafan, janganlah susah hati pula. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena cari kaedah yang sesuai untuk pastikan untuk perkara itu dilaksanakan. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk tenaga tugas yang tuan-tuan dan puan-puan laksanakan, fokus kepada nilai diri tuan-tuan dan puan-puan. Dan akhir sekali, saya ingin nyatakan, bila tuan-tuan dan puan-puan pergi, dah tak ada di tempat itu, apa yang orang lihat? Orang akan lihat kepada nilai yang ada pada diri tuan-tuan. Untungnya kalau ada lagi lah Cik, macam saya sebut tadi lah, arwah Cik Idris tu. Bagus dia kerja. Orang akan ingat kerana nilai dia. Kerana orang lihat bukan saja pada diri dia, kerja dia, keputusan yang dia buat, cara percakapan dia, keperluan dia berada di situ sangat-sangat menjadi sangat-sangat penting. Pada waktu itu baru kita boleh lihat bahawa kita ini ada nilai. Yang tak perlu cakap pun, orang sendiri yang akan cakap. Tak perlulah nak tunggu kan. Nak minta orang cakap, tak perlu. Itu yang nak dilihat sebenarnya. Dan hasrat saya ialah supaya nilai ini akan merungkai banyak perkara tentang takbir urus. Itulah. Saya lihatlah sekali, saya kata tadi itulah. Biar orang lain yang bercakap tentang diri kita. Tentang kebaikan yang kita laksanakan. Barulah itu yang menjadi penuh makna. Okey, itu je lah yang saya boleh tinggalkan. Orang berbudi, kita berbahasa, orang memberi, kita merasa. Alhamdulillah. Allah Akbar. Kita rasa syukur sangat bertuah kerana kita bersama dengan Tuan Haji Muhammad Nizam Nordin, pendaftar UiTM dan juga merupakan penaung kepada Persatuan Pegawai Eksekutif UiTM. Dan saya boleh rangkum dan simpulkan daripada awal sampai ke hujung tadi tu,
kita boleh lihat keputusan Tuan Haji ni lebih kepada menetapkan pegawai eksekutif dan juga warga pentadbiran ni mementingkan kepada nilai. Ya, Nilai betul. yang akan menetapkan kita sebagai warga UiTM yang akan membawa hala tuju UiTM 2030 yang menekankan kepada Universiti Unggul Pemacu Bumi Putra Profesional. Baik, Alhamdulillah Tuan Haji. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji sekali lagi kerana sudi melapangkan masa di dalam podcast PPE UiTM. Ya, sama. Dan kita doakan kesihatan Tuan Haji diberikan kesihatan yang baik ya. Ya, okey. Kesejahteraan dan Last daripada saya lah. Okey, sila Tuan Haji. Last kepada saya harap tuan-tuan dan puan-puan warga bolehlah mengamalkan budaya ni. Saya amalkan budaya ni lah. Saya amalkan setiap kali keluar dari rumah, setiap tingkatan yang saya lakukan maupun sewaktu convocation bergerak masuk convocation itu, saya mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya saya, semuanya bergantung kepada Allah. Kerana kita tak ada benda lain yang kita boleh minta pada insan, kita akan kecewa. Betul. Minta pada insan, kita tak boleh apa-apa. Minta pada insan, kadang-kadang kita rasa dia tak memberi jawapan. Kerana yang paling penting, tawakallah kepada Allah, rayulah kepada Allah. Jangan rayu dalam WhatsApp. Sekarang ni ada budaya baru. Kenapalah aku tak berjaya lah, apalah, masuk dalam WhatsApp. WhatsApp status. Kan, kecewa dengan jawatan tak dapat. Kecewa sebagainya. Kenapa merayu kat WhatsApp? WhatsApp tak jawab. Tak bagi orang puji tu. Tak ada. Tak bagi orang simpati. Balik-balik merayulah pada Tuhan. Ya, betul. Tak payahlah masuk WhatsApp ni. Itu peribadi kita antara Tuhan, kan? Orang kata selengkap kejadian kita menjadi khalifah yang telah dilantik oleh Allah, sebenarnya kembali kepada Allah. Itu saja. Baik. Terima kasih Tuan Haji. Memang nasihat yang sangat berguna kepada kita semua, pegawai eksekutif dan juga warga pentadbiran. Dan sekali lagi juga bagi pihak PPE UiTM mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton-penonton yang mengikuti saya langsung ini. Dan tidak terlupa juga kepada rakan strategik kita Pita UiTM. Kita alulukan kepada tuan-tuan dan puan untuk mendapatkan perkhidmatan yang terbaik daripada Pita UiTM di sini walaupun di kampus-kampus kita yang lain juga. Baik, kita doakan juga segala apa perkongsian dan juga keputusan yang disampaikan oleh Tuan Haji pada hari ini memberikan manfaat kepada kita dan juga menjadi pendorong semangat kepada warga pentadbiran untuk meneruskan perkhidmatan kita mentadbir universiti ini secara keseluruhan dia. Dan juga kita ucapkan juga terima kasih kepada anda semua kerana sentiasa menjadi UiTM di hatiku sebagai pilihan selama 7 dekad ini Tuan Haji. Betul. Untuk itu saya Zuan Hassan mengakhiri sesi podcast PPE UiTM dengan lafaz suci wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.